dapat pindah rumah kat situ. Macam mana tu ah? Dia 20 km daripada Pejalam kan, ada saudara kan macam mana kat situ. Rumah kampung lah tu kan. Lalu kalau rumah taman ni tak kena saudara pun senang dapat. Tapi kalau rumah kampung ni nak kena juga orang kat dalam kampung tu. Kan? Apa nama adik pak ketua kampung situ kan macam mana bang? Kalau kat tempat saya ni bang, rumah yang kata apa pocok-pocok bumbung pun ada orang nak sewa. Pasal banyak orang asing ni jatuh ini ke apa kan, mereka tak kisah dapat dia ni ada rumah. Dapat rumah besar dah lagilah. Dia boleh bawa 2, 3, 4 family tu. 2, 3, 4 kelamin kali masuk dalam rumah. Rumah kecil yang orang kata pondok-pondok buruk, kalau kata ni orang tak mau duduk pun boleh kat mereka pun tak apa dah kan, siapa kampung lagi. Kalau kat tempat saya lah, rumah ni jadi macam pisang panas. Hari ni orang keluar satgi malam orang dah masuk, tak payah tunggu esok. Tapi ni dapat dengan rumah Masya Allah 600 bang, murah bang, murah sangat. Kat tempat saya rumah macam orang ada duit kan, dia buat rumah dia buat lah macam 3 pintu dia sewa kan. Tu pun dah 500 bang. 2 bilik je. Kan. Kursi dinding kiri kanan. Kalau rumah flat lagi duduk dalam kotak atas bawah. Janji adalah kediaman okey lah bang no. InsyaAllah confirm abang boleh sana boleh parking boleh masuk parking. Lori sebok hari ni dia kata ni dia tinggi sikit daripada hari tu yang saya bawa tu. Dia kagu. Wallahu a'lam bisawab. Tak berani nak cakap apa sebab sebelum ni tuan rumah ni dia tak nak sewa rumah ni sebab dia ada sejarah di sisi gelap dia. Sebab akak yang tuan punya rumah ni rumah arwah suami dia. Waktu suami dia buat rumah ni belum siap lagi. Lepas itu suami dia meninggal. Lepas suami dia dah meninggal, dia duduk sini. Dia masih janda lagi. Tak lama tu anak dia yang dah kahwin, suami anak dia pun meninggal. Jadi dia anak beranak jadi trauma duduk sini. Jadi dia tak berani nak sewa rumah ni. Dekat berapa tahun jugalah. Setiap kali orang tanya dia duduk kata sewa 2,000, 3,000. Namun begitu kita kena yakin bila Allah SWT berkehendaki kita duduk di sini untuk hidupkan suasana agama. Apabila kita bergerak di atas muka bumi ini membawa sifat-sifat seorang da'i sebagai seorang khalifah Allah SWT, maka ada kerja kita di sini, maka Allah hantar kita duduk sini. Jadi saya duduk sini sewa 600. Tak ada kenal siapa-siapa pun. Cuma kita kenal bantuan Allah SWT. Jadi tugas saya kena jaga amal masjid lah di sini, di surau ni. Setiap hari Selasa macam petang ni pukul 6.30 lagi ada gash pertama. Jadi saya Alhamdulillah jaga setiap hari Selasa saya kena jaga gash. Itu yang Allah SWT suruh. Lepas tu sambil-sambil tu kita kena doa-doa lah untuk penduduk kampung sini. Sambil-sambil jumpa dia orang, iklan-iklankan dia orang ada jemaah. Alhamdulillah first saya duduk sini 2 hari lepas saya pindah. Memang ada perintah Allah, ada jemaah masturat nak masuk ke kampung ni. Jadi rumah saya first terima. Baru 2 hari pindah, barang tak setting lagi semua. Dia orang markaziat sini telefon, DJ nak jemaah masturat nak masuk 3 hari, boleh terima? Boleh insyaAllah. Tapi kena sabar sikit lah, rumah saya tak settle lagi. Tak apa, janji ada rumah. Alhamdulillah. Saya pun betul-betul ngangam lepas pasang tirai untuk pihak lelaki duduk bayan kat sebelah sana untuk bagi bayan perempuan kan. Allah dah atok semua bang, dah atok. Tak boleh nak apa-apa. Cakap lebih-lebih lagi kata kita terasa kita pula kan. Jadi saya nak nafikan semua, bukan saya ni semua Allah. Jangan tanya saya soalan banyak-banyak, nanti hati saya berbelah bagi jadi syirik pula nanti kan. Jawapan dia satu, Allah yang tetapkan saya duduk sini. Sebab kampung ni dah 15 tahun tak terima jemaah masturat. Jadi Allah hantar saya tinggalkan Pucuk Alam untuk duduk main sini untuk terima jemaah. Dan Alhamdulillah untuk urut kedua, Imam surau sini terima jemaah masturat. Sebab itu dia first time terima jemaah masturat. Sebab bila saya terima jemaah dapat masuk, Imam pun terima. Itulah antara asbab yang Allah SWT jadikan. Kita kena ingat, apa saja kita nak gerak kat muka bumi ni, keluar rumah je kita mau niat dalam hati, walaupun kita pemandu lori ke, pemandu kapal terbang ke, pemandu kereta api ke, DJ radio ke, pelakon ke, siapa saja, keluar rumah saja saya niat sebagai seorang da'i,
Di mana saja saya dihantar, kaki ini bergerak, saya mesti nak sebarkan kalimah la ilaha illallah dan ajak setiap umat Islam supaya keluar jalan Allah sebab nak ustaz atas iman. Nak beritahu dengan semua orang Islam, jangan pakai lagi pemikiran kolot. Yang kata ini puak tabligh, ini ajaran tabligh. Bukan, inilah usaha Nabi kita tinggalkan satu amalan yang paling tinggi, fardu di atas segala yang fardu. Sebelum turunnya perintah fardu solat 13 tahun di Mekah, inilah amalan fardu di atas fardu. Semua orang Islam yang masuk Islam waktu itu semua berusaha atas iman melalui kerja dakwah dan tabligh. Hari-hari mereka jumpa manusia cakap kebesaran Allah, kehebatan Allah, sebutkan perkara yang nafikan makhluk, isbatkan Allah. Apa dia? La ilaha illallah. Allah Maha Kuasa, makhluk semua langsung, tidak ada kuasa. Nak bagi sikit manfaat pun tak boleh, bagi mudarat pun tak boleh. Jika kita niat macam ni hari-hari keluar rumah, insya-Allah dunia ni bawah tapak kaki kita, abang. Ni umat Islam sibuk meroyan sana sini, nak bergerak, nak rebut tanah, rebut kursi, rebut itu, rebut pangkat, tak dapat-dapat. Tapi para sahabat tanpa ada kekayaan, tanpa ada kehebatan senjata, tanpa ada tentera berkawat pagi-pagi sampai tinggal sembahyang subuh, sampai dedak aurat dan sebagainya, campur lelaki perempuan, berrasuah, riba dan sebagainya. Namun begitu, apa jadi? Allah bagi tanah-tanah kita di negara kita sendiri telah dirampas oleh orang-orang kafir. Bukan salah mereka, Allah tarbiyah, Allah rotan. Bila umat Islam rebut dunia, Allah lagi ambil dunia dari kita. Tapi para sahabat, mereka bukan nak rebut dunia, mereka bergerak di atas muka bumi, nak tawan hati-hati manusia, nak sampaikan berita, berimanlah kamu kepada Allah, sebutlah la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya dunia akhirat. Bila umat Islam semua bergerak atas kalimah ni, pasti dan pasti. Macam mana para sahabat, Allah bagi dunia bawah tapak kaki mereka. Mereka pergi Rom dan Parsi, bukan nak pergi rebut Rom dengan Parsi, bukan nak jajah Rom Parsi, tapi nak sebarkan kalimah ini. Apa Allah buat? Kebatilan Rom dan Parsi runtuh. Allah gerakkan seluruh Rom dan Parsi telah beriman kepada Allah. Jadi mulai saat itu, orang Rom dan Parsi telah mentadbir negara mereka cara Islam. Ini hajat dan niat sahabat. Maka Raja Rom, Raja Parsi tak perlu turun pangkat, tak perlu turun dari tahta. Mereka terus duduk atas tahta, cuma tukar cara pemerintahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Islam, Allah bagi tawan dunia di bawah tapak kaki umat Islam ketika itu. Ini kita faham, pergi rampas kuasa, rebut jawatan, sampai caci mencaci, jatuh menjatuhkan, aib-aibkan, tak dapat apa. Bahkan kita bergaduh, meroyan. Oh, ni kita nak pergi pilihan raya, nanti rampas kursi dapat balik. Tak ada. Sahabat dapat terus. Pap. Tapi bila lama kelamaan umat Islam, bila dah dapat 2/3 dunia, bila habis zaman sahabat, sampailah ke zaman Uthmaniyah, umat Islam dah mula tamak dengan pangkat. Dah mula menjajah, dah lain niat dah. Bukan nak sebar kalimah, tapi nak jajahan. Maka Allah hantar orang kafir jatuhkan balik Uthmaniyah. Maka hari ni apa jadi? Natijah dia British, Yahudi telah kontrol seluruh dunia. Kita nak dapat balik boleh, tapi syarat umat Islam, abang, saya dan semua umat Islam kena bangkit, buat balik kerja dakwah. Tolak pemikiran kolot ustaz-ustaz envelope yang menyalah ertikan ini puak tabligh, ini amalan tabligh. Bukan, inilah amalan sunnah paling tinggi dalam Islam. Seluruh nabi-nabi pun buat apa dia? Buat dakwah ilallah. Sebarkan kalimah, mentabligkan agama pada manusia. Tabligh ini bukan kumpulan, tabligh itu adalah sifat yang kena ada dalam hati-hati setiap umat Islam. Saya mesti mentabligkan agama, kena seru manusia kepada kalimah la ilaha illallah, seru manusia kembali, comeback kehidupan kita dari kehidupan Yahudi, Nasara, Majusi, supaya kembali pada kehidupan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah lepas ni Allah akan tunjukkan bukti dia. Apa dia? Seluruh Amerika masuk Islam, seluruh China masuk Islam, seluruh Cina-Cina yang rampas tanah Raub tu masuk Islam. Maka kita tak perlu nak kata mereka penceroboh. Bila mereka ada Islam, mereka tahu halal haram, mereka tahu kesalahan orang merampas tanah, semada mereka pulangkan balik tanah, tak pun kita boleh bagi dia bayar zakat. Settle masalah. Tak perlu nak bergaduh, nak saman menyaman, nak denda-denda, tangkap masuk penjara, semua tak settle masalah. Bahkan Allah akan buat kita lagi pening untuk benda dunia. Bila kita fikir dunia, Allah bagi dunia lagi memening-meningkan kepala kita. Bila kita fikir macam mana nak bawa orang pada akhirat, Allah bagi dunia akan kejar kita. Dunia akan follow kita. Lani umat Islam nak kejar dunia siang malam, tak dapat apa pun. Tapi tengok Allah tunjukkan orang-orang sahabat-sahabat kita. Kerja tak hebat mana pun, tak kaya mana, tapi boleh pergi Amerika, boleh pergi Afrika, boleh pergi Guinea,
boleh pergi Nigeria, boleh pergi seluruh dunia untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah. Itu yang ini kita dok panggil puak tabligh, jemaah tabligh. Mereka bukan puak tabligh. Mereka saudara Islam kita yang meneruskan usaha Nabi kita. Kita saja yang terleka. Kita saja yang terlupa. Kita yang lalai sebab kita difahamkan oleh Yahudi, saya kena rebut tanah. Saya kena buat banglo. Saya kena buat ini. Allahu Akbar. Salah pemikiran itu. Kita telah diputar belik oleh Yahudi supaya kita rebut dunia. Jadi Yahudi ini tepuk tangan, umat Islam rebut dunia, tak dapat-dapat. Bahkan dia bagi kita sistem riba, sistem rasuah ini, kita agung-agungkan sistem tu. Maka ini kita sendiri menghina diri kita, mengagungkan sistem Yahudi laknat yang tak bersunat. Tapi hari ini jika kita nak Allah naikkan balik Islam, Allah nak gerakkan balik hati-hati orang kapiak masuk Islam, kita umat Islam kena agungkan Allah dalam hati, kena agungkan kehidupan sunnah. Maka hari ini Allah akan tunjukkan satu persatu umat-umat kapiak akan masuk Islam. Mereka akan jadi saudara kita, mereka akan bayar zakat, yang kaya bayar zakat, yang miskin kita bagi zakat, maka settle masalah. Tak perlu nak gaduh-gaduh, tak perlu nak caci maki orang, tak perlu nak aibkan orang, tak perlu nak aibkan saudara Islam kita sendiri, tak perlu nak ngepas kuasa. Kita bawa manusia kepada la ilaha illallah. Kita punya tawan hati-hati manusia sebenarnya kembali pada Allah. Itu saja, very simple. Tapi kena mujahadah. Jika Nabi-Nabi dulu buat dakwah pun tinggal anak isteri, tinggal kampung halaman. Nabi SAW sendiri bersama para sahabat tinggalkan Madinah, tinggalkan Mekah semata-mata untuk kalimah ini, maka Allah bagi dunia bawah tapak kaki mereka. Ini kita tak faham formula itu sebab Yahudi bagi kita formula matematik 1 campur 1 jadi 2. Tapi Allah beritahu kamu sedekah RM1, aku bagi RM10. Allahu Rabbi. Kita keluar jalan Allah, RM1 kita laburkan ya Allah, Allah bagi balik 700,000. Tapi kita tak yakin. Kenapa kita pergi haji? Kita yakin beribadat depan Kaabah dapat pahala 100,000. Beribadat di Madinah dapat pahala 50,000. Beribadat dekat Masjid Aqsa 25,000. Ramai orang nak pergi sana, pergi umrah sampai dapat pergi ikut package yang boleh pergi Masjid Aqsa. Tapi kenapa kita tak nak rebut keluar jalan Allah? RM1 kita laburkan jalan Allah, kita sebarkan agama keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari. RM1 kita laburkan untuk orang bujang, Allah ganda. Paling kurang pun Allah pergi bagi 700,000. Allah boleh bagi lebih dari itu. Untuk orang dah kahwin, Allah gandakan 70. 700,000 kali 70 sebab dia pengorbanan tinggal anak isteri di rumah yang merindui anak isteri, rindu rumah yang ada tilam empuk dengan anak isteri. Dari mereka korbannya Allah, Allah gandakan 700,000 kali 70. Mana RM1 kita korbannya Allah, Allah bagi 4.9 juta. Allah yang sama janjikan pahala haji, Allah yang sama janjikan pahala umrah, pahala di Madinah, Allah yang sama janjikan pahala ibadat di Masjid Aqsa. Allah yang sama juga janjikan keluar jalan Allah. Tapi kita tak yakin sebab benda untuk pergi haji, pergi umrah ada nama, dapat title haji, dapat ambil gambar depan Kaabah. Keluar jalan Allah kena korban, keluar tinggalkan kampung halaman, keluar kampung orang yang mujahadah. Ada kampung yang toilet teruk, ada kampung yang masjid pun dah roboh-roboh. Dia berlawanan dengan nafsu. Itulah Allah kata wajaharu mujahadu finah dianahum subulana. Kamu berhijrah di jalan Allah, bermujahadah, Allah akan buka pintu-pintu kefahaman agama untuk kamu. Tak ada siapa boleh bagi kita faham agama. Ustaz hanya boleh sampaikan ilmu. Untuk faham ilmu hanya dari Allah, syarat kena keluar jalan Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab.